Okey, Assalamualaikum. So ni kita BIOS SCP-93, BIOS Lugong. Owner datang first dia cakap memang nak cek bunyi lah. Tapi bila kita test pusing-pusing, dia ada je satu bunyi macam pelik tau. Bila kita test, kita bawa kan, kita cek. Dia ada satu bunyi ger bila starting pick up. Ambil kereta second hampir 15 tahun. Baru-baru ni macam baru buat overhaul. Dah siap overhaul, tiba-tiba ada bunyi ni. So setengah cakap ada cakap bunyi pinking enjin. Tapi kita dah test memang bukan bunyi pada enjin, bunyi pada bahagian yang jejak. So kita dah cek, kita dah troubleshoot, rupanya bunyi jejak ni. Sebab apa bunyi jejak ni? Sebab dia bunyi bila starting tau, bunyi pick up. Bila kita tekan minyak, enjin tu dia akan congek tau. Dia akan terangkat. So exhaust ni mesti akan jejak dengan spacer bar ni. So yang ni dia dah buat dah exhaust ni. So nanti kita dah cakap dengan owner untuk buat exhaust, untuk biar dia tak jejak kat sini. Ni puncanya bunyinya dia jejak exhaust ni dengan spacer bar. Satu masalah dah settle. Masalah kedua, owner cakap bila bawa jalan tak rata ke, bendul bunyi berkocak, bunyi kerok duk macam-macam bunyi ada. So punca bunyi dia, mari kita tengok satu layer. Kenapa kita letak banyak barang-barang suspension kat sini? Sebab memang ini masalah-masalah ada. First kali kita boleh tengok serre rack dia. Serre rack dia ni masih original lagi tau. Sebab kenapa saya cakap original? Kita boleh tengok tag Koyo masih original lagi. Original Japan lagi. So dekat sini kita cakap serre rack kenapa? Bila parking steering tu kita pusing kiri kanan ada rasa free. Tu satu hal. Nak check untuk serre rack ni mudah je. Kereta ni biar ada load kat bawah, terasa kat body ni. Umpama serre rack ni ada beban lah, menekan gitu. Baru dah kita rasa shaft kat dalam serre rack ni ada free ke tak. Kalau contoh kita gantung, kalau contoh memang ada masalah serre rack, memang kuat lah. Macam gini memang kuat dia masalah serre rack dia. So kat sini kita boleh tengok ni. Shaft untuk coupling serre rack ni kita goyangkan ni. Memang rasa kuat ni. Dia dengar. Ni saya dekat dengan mikrofon saya. Sekejap nampak memang berkocak lah. Dia punya shaft dekat body dia ni. Kedua, power arm ni kita boleh tengok dia punya bush dia. Nampak ball joint dia. Kita boleh tengok ball joint dia. Longoi dah. Ni memang kita recommend satu biji kita pakai yang lower arm heavy duty. So seterusnya, BIOS ni tak lekang dengan masalah pada bush mounting exhaust depan. Bila keretanya dekat atas jalan, terangkat mounting dia. Punca dia ni mounting dia jadi lepeh. Mounting dia akan menekan jadi lepeh. Tu yang mounting jadi terangkat tu. Tu yang bila kita bumping, keduk. Ni punca mounting ni. So bila kita dah kat mounting, kita nampak exhaust. Dah buka exhaust, kita check rebound dia okey tak. Bila kita tekan, nampak dalam dia ni ada ketukan tok. Macam gitu. Ni exhaust depan dia. Dia pun sama. So kita biar dia rebound, tengok. Yang ni dia dah pelan dah. Tapi ada bunyi krok dalam ni, kat body exhaust ni. So kedua, exhaust belakang. Nampak saya dekat lagi dengan mikrofon. Nampak dia punya rebound tu slow je, lepas tu dah sangkut. Dia dah tak cantik sebab gas dalam dia ni. Sebab pemakaian pun dah hampir 3 tahun. Sebelumnya dah tanda leaking kan ni, dia punya exhaust depan dia ni. Kita suspect exhaust ni sebab kenapa? Bila bumping dia macam mati tau exhaust nya. Guduk. Macam exhaust dia tak main. Tapi so memang betul lah masalah exhaust dengan mounting dia. Ni kita pakai dengan KBRS, pakai heavy duty punya. Baru long term pakai. Sebab heavy duty ni, kalau kita tengok kita punya review pada customer yang dah lama-lama, sampai sekarang okey lagi sober dia. Sebab tu kita memang, kalau contoh customer datang nak buat suspension, kita cakap kalau contoh untuk stok kereta tu untuk KBRS ada, kita pakai KBRS.
Okay, untuk Vios, bearing Asober dia ni tak bulat besar macam Proton, macam Honda. Dia kecil je ni. Kita tengok. Ini kita tukar, minta owner tukar sekali sebab Vios jarang kalau nak bunyi bearing. Melainkan kalau contoh dah rosak. Macam ni rosak bawah. Dia dah gelong. Ni kalau kita pusing-pusingkan kasar ni. Takut isu nanti. Kita dah pasang Asober dengan mounting, bearing kita tak tukar. Kita belok dia bunyi bunyi halus dekat dalam. Biasa macam gitu. Tengok. Takut kita dah tukar apa semua ni, bila kita belok bunyi tak tak tak. Tapi bukan bunyi dasar, bunyi pada stabilizer link ni. So bila dia piat bila makan memang bunyi tak 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 tak. Kat stabilizer link ni. Itu satu. Babus ni dekat stabilizer bar lah, yang tadi yang jejak tadi tu. Ni benda ni. Kalau contoh semua suspension elok, benda ni dah ada free kat dia punya besi bar tu. Memang bawa bunyi ketukan, dia jejak. Dengan dari situ lah sub frame boleh. Mau besi tu boleh geduk. Ni. Ni adik-beradik dia ni. Ni abang, ni adik. Bila dah turun sub frame Vios, kita akan nampak mounting enjin bawah. Mounting enjin bawah ni kita boleh nampak untuk dia punya getah dia ni dah crack. Dia crack merekah kat sini. So owner pun minta kita tukarkan juga. Untuk Asober belakang lagi satu, bush dia jangan lupa. Dah tukar Asober, bush tak tukar, memang buat kerja 2 kali. Bush ni dah lepeh ni. Kalau bush asal dia kembang tinggi sikit. Macam biasa kat Zona Auto bila buat suspension depan, jangan lupa ini barang mesti mau spray punya. Ini spray, Razor bar pun spray. Ni saya kita pakai. Okey, dah siap pemasangan, dah bercek apa semua. Bunyi yang bergeser tak ada, bunyi yang macam-macam untuk suspension depan, belakang pun settle. Alhamdulillah. Orang dah datang daripada jauh, daripada Bukit Tongkat. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share page Jalan Auto kita. Itu sajalah. Assalamualaikum. Bye bye.